Okay, geng, hari ni aku nak tunjuk kat korang cara nak buka kepala lubang headrest ni. Cara nak buka benda ni. Macam mana nak buka dia? Okay. First thing, mula-mula sekali kita kena buka ni. Dan cara dia, ambil test pen, buat macam ni. Bawah ni ada satu lock, popek ni atas, dan tarik. Okay. Kita akan sabut benda ni. Untuk buka atas ni, kita ditarik terus, dia ada lock dalam dia. Cara dia, masukkan jari dalam ni, lubang ni, rasakan lock tu, tekan, lepaskan. Belah ni pula, kiri kanan. Kemudian, dah cabut. So, dia lock kat sini. Belah kiri, belah kanan. Untuk produk Azia 2015. Dia ada lock kat sini. Orang kalau tarik ke atas. Kalau korang paksa tarik, rosak dah lock ni. Nak masuk senang je. Masuk terus tekan je lah. Nak buka susah sikit. Sama juga belah ni. Tapi belah ni, belah kiri ni, dia tak ada lubang kat sini. So, korang kena buka dari bawah ni. Buka bawah ni. Dan seluk tangan. Sampai sini rasakan ni lock. Dia tekan lock. Baru dia naikkan ni. Jadi korang buat. Yang sikit. Macam ni. Okay. Dan okay, rasa lock dia. Lepas tu tekan kiri, sebelah kanan. Lepas tu tolak ni atas. Usah ni. Buka lock dia. So macam ni lah cara nak buka lock di bahagian lubang headrest tu. Okay, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye.